Baru betul. Korang budak-budak miskin tak ada duit nak main motor, boleh tak? Jangan main motor nak modify. Aku punya kaliper yang original RCB tu pun korang nak rembat. Sekali bracket habis korang rembat. Memang musibat lah korang ni. Lain satu aku nak cakap, mana yang pakai motor Cina tu bateri tiba-tiba kong. Lain kali beli motor korang check. Kadang-kadang bukan bateri tu kong tiba-tiba. Bateri motor biasanya kedai motor yang pasang. Sebab tu korang kena check. Kadang-kadang kedai motor ni aku tak tahulah kenapa diorang pasang kadang kepala ni longgar. Bila kepala bateri ni longgar, charging dia tak berapa nak cun. Bila korang dah pakai dah habis, dia tak dapat recharge. Lepas tu korang cranking pun tak dapat hidup. Lepas tu habis korang canang kat semua sosmed cakap motor Cina ni cak ayam. Memang motor Cina ni cak ayam, tapi korang menambahkan lagi. Lepas tu bila bateri dah kong, korang pun lagi bertambah bijak. Ganti pula dengan bateri kecil waisokan. Memang tak boleh support lah. Motor skuter ni pakai besar punya saiz tau. 10Ah nampak? YTZ 10. Tak semua brand ada keluarkan saiz bateri yang besar-besar macam ni. Antaranya TiEx ni. Sebab TiEx ni jualan paling laris dekat Malaysia. Dia dapat The Malaysia Book of Record. Korang tahu tak? Lepas tu bukan senang nak dapat cap sirim ni. Ini menandakan benda ni betul-betul sah tulen original. Korang faham tak? Tak ada tipu-tipu. Ngam. I got this. Mantap.